Elok je dulu berpoldah. Bekas pelakon filem dewasa dituduh TUNGGANG agama. Kembali FREEHAIR dan PELUK anjing di IG viral. Sebelum kita melangkah jauh, yang belum lagi subscriber, apa kata anda subscriber dan tekan butang loceng untuk notifikasi video selanjutnya? Nama pempengaruh Nurai Istiqbal kembali menjadi perbualan hangat. Selepas penampilan terbarunya mencetuskan pelbagai reaksi dalam kalangan netizen. Menerusi media sosial, ada pihak yang mengkritik perubahan imej Nurai, yang sebelum ini sering tampil berjubah dan berpoldah selepas memeluk Islam. Namun kini dilihat lebih terbuka dari segi pemakaian dan gaya hidup. Antara perkara yang menjadi perhatian termasuk tindakannya membuka poldah secara berperingkat, tampil dengan gaya streetwear, memakai turban hingga menampakkan rambut, bertindik serta terbaru memegang seekor anjing. Susulan itu, segelintir netizen menuduh Nurai seolah-olah mempergunakan agama. Lebih-lebih lagi kerana sebelum ini dia pernah muncul dalam beberapa podcast dan berkongsi kisah penghijrahannya. Bagaimanapun, tidak kurang juga yang tampil mempertahankan Nurai dengan menyifatkan kecaman melampau bukanlah cara terbaik untuk menegur seorang mualaf. Untuk rekod, Nurai Istiqbal sebelum ini dikenali sebagai Ray Lil Black dan dikatakan memeluk Islam selepas lawatannya ke Malaysia. Pada penghujung 2024, dia kemudian mula tampil bertudung sekitar Oktober 2024. Sebelum menukar namanya kepada Nurai Istiqbal pada Mac 2025.